Hai, Assalamualaikum tuan-tuan. Bertemu lagi kita di Unggas Farm Kraton Channel. Alhamdulillah. Okey, hari ni saya nak kongsikan bersama ya. Macam mana nak baiki starter puli serumput ya. Dia dah loose. Nampak? Dia dah tak lekat. Okey, jadi hari ni kita sama-sama belajarlah macam mana nak tukar alat ganti yang baru. Saya pun tak pernah tukar. Tak apa, hari ni kita sama-sama belajarlah macam mana ya. Okey, baik. Yang pertama kita kena ada spanati ni ya. Untuk kita tahan dia punya kipas sebelah sana tu. Dia ada satu kipas sebelah sini. Kita masukkan spanati ni. Okey. Okey, dah masuk dalam celah kipas tu. Okey, kita buka dia punya cover ni. Tali starter ni lah. Okey. Bismillah. Dia ada 3 skru ni. 1, 2, 3, satu bawah ni. Tapi saya ada 2 je. Satu dah hilang. Tak kisahlah. Janji dia boleh lekat sudah. Okey. Okey, buka dia punya cover tali ni. Ni, tengok ni tuan-tuan. Ni, dah pecah. Sebab dia tak sangkut pada tali ni. Dah pecah ni. Okey. Cara dia, masukkan spanati ni. Masukkan dalam celah kipas sebelah sana. Supaya dia tak bergerak. Okey. Gunakan spanner nombor 13. Kita buka boleh tak? Bismillah. Okey, kita buka berlawanan arah jam. Okey. Ui, agak ketat ya tuan-tuan. Kita ketuklah sikit tuan-tuan ya. Dengan hammer pelan-pelan. Okey, dah buka lah. Tuan nampak tak? Dia dah pecah. Itu sebab dia tak sangkut. Okey. Saya dah beli yang baru. Tapi dia ada 2 pin ni. Tak tahulah. Boleh masuk tak boleh masuk. Ni asal 1 je. Ni 2. Apalah, kita cuba je lah. Harap-harap boleh lah. Masuk skru. Kalau boleh buat sendiri je tuan-tuan. Jimat kos. Kalau hantar kedai ni, berapa dah cas ni? Barang pun berapa ringgit? Dekat Shopee je tuan-tuan. Okey. Tengok. Dia masuk tak?
Harap-harap boleh lah. Masukkan skru. Masuk pula. Masukkan sebelah dulu. Masuk sebelah ni pula. Harap boleh lah. Ha. Ha. Okey, nampaknya berjaya. Alhamdulillah. Nanti kita test macam mana, okey? Okey. Nampaknya tuan-tuan berjaya. InsyaAllah. Lain kali kita boleh buat sendiri je kalau masa rumput kita ada masalah. Kalau kita boleh buat lah. Kalau tak boleh buat tu, tak boleh buat apalah. Okey. Sekadar ni saja perkongsian kita pada hari ni. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.